Tengok. 28 baht. 28 baht dalam RM3 lebih lah 3 setengah. Kalau Malaysia Naya dia. So double go ah. Malaysia Yahudi. Dia pakai tisu guys, dia pakai tisu guys. Oh, baik dah guys. Baik dah. Baru dia baik. Apa ada setengah dia panggil cook, ada setengah dia panggil bat guys. Sedap. Pedas. Berlemak. Boleh masak betul. Tak molek. Pedas gila. Kecil sikit lah. Ada. Apa panggil Longan. mata putih? Oh, longan betul lah. Tu kucing. Tapi ni nak habis dah. Halal. Halal. Ni dekat muka ayat halal. Kalau haram korang komen kat bawah. Mana? Kamu tak halal. Guys, habis guys modal hari ni guys. Total damage kita agak teruk guys. Ni mungkin tu bukan total damage ni mungkin total loss guys. Sedap. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, untuk vlog hari ni dia nak share dengan korang aktiviti dan juga pengalaman kita orang nak pergi Narathiwat Thailand guys. Untuk dia dan Mami, this is our first time. Tapi member-member dia tu dah ada yang pernah pergi dah. So kita sekarang kat mana? Kita duduk di Ratan Panjang. So kita nak pergi dekat border kejap. Settle apa yang patut and ni Thailand, jom Thailand. Thailand jom. Ni kita punya geng hari ni. Punya geng Zain ada Auni guys and Sawadika. Mami. So last kali kita ada Su guys. Ni semua kita orang tadi tak tidur guys sebab apa nak pergi Thailand. Mami lah paling excited sebab dia first time. Sekarang kita dekat Ratan Panjang. Kita nak pergi border dulu, settle apa yang patut. And kita sambung vlog ni dekat Thailand guys. Alhamdulillah kita dah settle dah dekat immigration Malaysia dan dekat immigration Thailand. So first ni kita nak pergi cari SIM card dulu. Sebabnya kita tak ada internet dekat sini. So kalau korang tahu macam ni lah cara beli SIM card di Thailand guys. Okay. Tengah nego. Jadi dia ada. Boleh? Ada apa? Kena uno ni aku kuat dah. Boleh. Oh, orang guna juga. Share lah. So ni guys kedai top up dekat Thailand guys. So ni kita gambar 4 kita gambar 5 tengah beli top up. Siapa yang beli SIM card? Su beli? Oh sebab saya ada dah. Su beli top up lagi ke? Awak nak unlimited tu? Unlimited. So dia boleh share ramai-ramai tak kalau tu? Boleh je? Pergi tahu tak gagal aku. Ni dia lagi ai. Dah pergi besar kecil ni. Dah kecil. So boleh yang kita share tu lah. So guys kita akan decide untuk just pakai hotspot Su je guys. So plan asalnya kita kan nak beli satu sorang tapi macam boleh jimat je guys, share hotspot. Nampaklah kita pelancar tak ada duit guys, share hotspot. Ni guys share hotspot lah. Kita baru je settle beli SIM card and tukar duit tadi. Tapi tukar duit dengan Jain guys. Tukar duit dengan Jain untung sikit guys. Kita orang ikut rate kita orang sendiri. So dah settle dah dua benda penting tu. So ni first kali kita nak pergi breakfast kan ni. Breakfast pula. Kita ada plan nak pergi dekat satu kedai viral yang Cairo Ami viral itu guys. Kedai yang dia kata tadi yang Cairo Ami pernah viral kan, itu nama kedai dia Jerapan tu guys. So sini sepatutnya kalau lewat-lewat sikit careful lah, kira ramai lah. Tapi sebab kita orang mari awal pagi, so tak ramai lagi lah sekarang guys. Tapi macam best guys sebab dia tengok kita orang boleh ambil nasi sendiri, kuantiti ikut kita and boleh pilih lauk sendiri juga guys. So pagi ni kita orang makan 4 je nasi, dia tak ambil nasi. Sebab dia plan dia nak tukar, dia nak share dengan Mami. Sebab hari ni mungkin kita akan makan banyak nasi. So first ni kita makan sikit-sikit lah guys. So jom kita tengok apa yang ada guys. Let's go. Ada kopi tu siapa ni? Macam Nama lah apa? gula. Pak 40 kok guys. Satu nasi lebih. Ada. Tak boleh biasa juga. Tak payah kita ni ya. Ya. Pak kok.
Mami dah habis. Bak akut sama kan? Ha? Oh, dia. Oh, baik dah guys. Baik dah. Baru dia baik. Apa ada setengah orang panggil kuk, ada setengah orang panggil bak guys. Jadi gini tu. Kalau kuk ni orang kampung dia macam kita ringgit ria. Ha, Kelantan lah. Kalau nama sebenarnya bak. Oh guys, knowledge baru guys. Imbram dia panggil dia. Berempat kan? Ha? Dia berapa? Berapa? Yang panggil peletik deh. Peletik. Terima kasih. Oh guys, kita orang excited sebenarnya guys. Sebab ni kedai yang Khairul Amin pernah viralkan ni. Aduh. Boleh minta kapan tu? Saya minta dulu hajat dia. Guys, kita akan jumpa sapi yang bagus kan. Peletik pendek. Dia bagi peletik pendek tak? Kalau air bayar mahal kan. Ni air sebab dia air Milo lah. Ni pun orang Thailand. Ya. Tak ada lah yang ada air. Kat Thailand, dia peletiknya pendek. Dia kurangkan kos. Oh, jadi. Sekak yo. Masuk ke mana? Objek jumpa kat dia. Betul ke fail? Guys, aduh, dia plan dia nak share nasi dengan mami pada asalnya guys. Tapi bila try nasi mami tadi sedap gila, memang sedap dah. So, julah kita order lah kata guys. Kak nak makan boleh? Boleh? Makan. Okay. Kau yang mana, Mek? Ada dua. Oh, habis dia? Ya, ayah dan dia. Alright. So, ini lah. Nasi kalau tak nak. Ya, gimana? Ayah. Ni mesti ingat kawin level-level Khairul Amin kat video. So, ya. Guys, tengok sore-sore makan ni. Serius ya. Korang memang 100% ni menikmati ni. Mami tak tengok kira anda guys. So guys, tadi macam dia kata sebenarnya plannya nak share dengan Mami guys. Tapi nampak gayanya Mami berselera betul pagi ni. Tak boleh minta deh. Mami ngasih. Berah. Kita boleh dapat guys. Bapa dia punya nasi komok sedap. Sebab dia orang bertiga ni kata sebab nasi kat sini. Nasi komok kat kedai ni dia rasa rempah-rempah sikit guys. Dekat ni. Tapi kalau tanya dia punya sos yang green sebenarnya guys. Sebab kalau sos dekat yang dia pakai kat Malaysia, dia tak serasa manis macam kat sini guys. Kita aku suruh tak jual. Aku suruh nak balik. Kalau kau rasa kau nampak Soalan nak balik ni. dia punya nasi tu lembut guys. Dia tak sama dengan nasi komok yang ada dekat Kelantan. Kalau banyak nasi komok kat Kelantan dia rasa dia punya beras tapi dia punya nasi tu keras sikit. Kalau ni lembut guys. Situ banyak lebih kau main-main. So first kedai kita ni sangat berbala guys. Bagi dia sangat berbala lah. Sebab saya area ni. So guys, alhamdulillah kita baru je settle breakfast dekat Jerapan 2. Kedai yang kita orang punya list juga guys sebenarnya. So overall memang sedap. Memang orang kata okey lah, puas hati guys. Untuk breakfast nasi tu berat tu okey guys, sedap. So kita orang punya plan next ni kita orang nak pergi dekat Naratiwak guys. Jom. Perjalanan kita mungkin ambil dalam sejam lebih dia kata. So jom, let's go guys. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time So guys, update sekarang kita orang dekat Naratiwak dah. So macam kita lihat tadi, kita orang plan nak pergi dekat Paina Nara. Which is Paina Nara ni kalau tengok dekat TikTok dia macam ala-ala apa ni, dia tempat untuk pelancong pergi untuk ambil gambar ataupun pergi jalan-jalan. So kita plan nak pergi sana kejap. And lepas tu kita pergi ke Pitang. Pitang ni market lah. Pitang ni market yang kita akan boleh beli barang-barang kejap lagi. So ya,
dia nak bagi tahu sikit. Tadi masa kita kat on the way tengah jalan, Zain ada tunjuk satu bukit tu guys. Bukit tu tengah-tengah jalan. Memang besar gila bukit tu. So Zain kata pasal satu cerita daripada dia tak sure cerita ni mitos ataupun fakta. Tapi dia dah check dekat ChatGPT tadi. Ada yang kata fakta, ada yang kata mitos. So cerita dia gini guys, dekat bukit tu tadi sebenarnya dulu masa peperangan dekat Naratiwak ni ataupun area petani ni, dia orang simpankan harta-harta Kesultanan Melayu lama dekat apa ni, dekat gua tu guys, dekat bukit tu. So banyaklah harta-harta Kesultanan dekat situ. Dia pun tak sure sejauh mana dia punya fakta tentang bukit tadi. Tapi sebenarnya menarik lah guys. Dia suka sejarah-sejarah. So bagi dia menarik lah benda begini. Ini kau. Masa dah? Cepat-cepat awam ni. So guys, alamak kita orang plan nak mari Painan Nara ni tapi ditutup. Kita orang plan nak mari jalan-jalan sini guys, tapi dekat dia punya entrance ni ada notice yang dia orang tengah renovation. So guys, disebabkan kita orang punya plan tadi nak pergi dekat Painan Nara tu tutup, ada renovation. So kita tengok location pun dekat dah, Painan Nara dengan Summertown. So why not kita pergi Summertown terus lah guys. Kita nak pergi minum air kejap, lepak-lepak ambil vibe dekat Summertown guys. So korang okey tak korang? Okey, semua okey? The world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing So fine. guys, alhamdulillah update sekarang kita dah sampai dah dekat Summertown. Dia punya first time. Tak belum biasa lagi dah tak? Dia biasa main dengan tuk tu je dulu. Sebab Summertown ni kalau daripada area parking ni, visitor parking ni besar guys, nampak gah. Jom kita pergi cuba drinks yang ada dekat Summertown. Jom let's go guys. Guys. Okay, sini. Aiskrim coconut saiz M. Lepas tu watermelon lychee smoothie satu. So guys, ni kita datang lagi dekat Summertown. Kita baru tengok je menu-menu dia. So far banyak juga menu-menu yang menarik. Tapi keadaan kita sekarang kita tengah kenyang lagi. So kita ada plan nak pergi Thalassa guys. Untuk makan berat lagi kita ada plan kita nak pergi dekat Thalassa. So dekat Summertown sekarang ni kita just order dessert and drink lah guys. So guys, dekat Summertown ni dia rasa dia menang dekat suasana dia guys. Sebab dia buat vibe modern ala Mak Saleh lah guys. Di tepi pantai tapi dia gunakan vibe modern. So jom korang layan dulu B-Roll Summertown Naratiwak guys. Let's go. Yang kita order dekat Summertown, kita ada apa ni, watermelon lychee smoothie, and ni kita orang ambil somtam. Lepas tu ni ada coconut ice cream, and dua orang ni pula share air apa tu? Sama peach macam tadi yang kata dia recommend tadi. Ya, Imbrand guys, Imbrand air warna putih dengan bunga warna purple guys. Dia muka beken. Dia tak. Biar muka beken, yang penting air kena ada bunga guys. Sedap lah. Okay. Counter kita tengok berapa harga dia guys. 300 lebih kurang 40 kan. So guys, alhamdulillah kita dah settle dekat Summertown tadi. So far bagi dia Summertown tu best je. Okay je, dia punya drinks. Lepas tu kita ada ice cream tadi as a dessert. Boleh lah guys, sedap lah. Cuma kalau korang tanya dia punya strong ataupun dia punya kelebihan tempat tu, sebenarnya dia punya suasana tu guys. Sebab dia tepi pantai. Lepas tu dia punya setup ataupun decoration dia tu, dia buat macam vibe-vibe, orang kata vibe-vibe Mak Saleh lah guys. Sebabnya dia letak vibe-vibe modern tepi pantai guys. And dia punya structure binaan dia pun dia buat macam Mak Saleh lah. Dia buat macam body apa ni, body cafe tu pun dia buat macam petok-petok itu. So ya, bagi dia kalau tanya dia
makanan ataupun tempat, dia rasa Samatong tu dia famous tempat lah guys, sebab orang suka ambil gambar. Update sekarang kita dah sampai dah dekat Talasi Melati Wat. So ya, macam dia kata tadi, jarak dia daripada Samatong tu tak sampai 2 minit pun. So jom guys, kita pergi makan dekat Talasi. Sebab Samatong tadi kita just makan dessert dengan minum je. And ya, inilah waktu kita nak makan tom yum guys. Jom. Boleh tom yum ni? Tapi guys, kalau korang perasan dalam video ni, Talasi ni dia lebih ramai orang guys. Kalau macam dekat Samatong tadi tu, dia mungkin dia baru buka tu. So Talasi ni kan mungkin tengah hari, so jadi ramai sikit sini guys. Jom kita masuk, kita duduk and order guys. Sama je dia punya outfit guys. Ni dia orang punya meja. Kita tengok guys. Nampak clean kan guys, nampak clean dan kemas. Sekejap ni sebenarnya tengah panas guys. Dia budak ni dia tak boleh main kalau panas-panas sikit ni. Dia sensitif. Sebab dia main pasal mak. Panas tak sesuai dengan aku. Sebab biasa dia dapat sejuk Kau betul ke? Sisa. Go guys, random guys. Isi, boleh tak apa? So guys, sekarang kita orang tengah order dekat Talasi. Kak, kenapa masuk Talasi tak? Talasi, kenapa masuk tak? Tepi laut sungai. Tepi laut. Yang kedah ni kau masuk. Telis tu tak masuk dekat patah. Telis patah. Telis. Pantai-pantai lah. Pantai telis. Salah dua. Mari Thailand kita kena try tom yum lah Kak Tom yum lah. Tom yum ayam. Boleh tom yum ayam. Cakap luar sikit boleh tak guys? Ke jadi mahal harga nanti guys? Ya, koli masak tu. Ada sini. Ni. Betul tak? Boleh? Lucu ke? Saya tengok dah koli berasak lah. Berasak. Kali. Lucu tu. Kau patut buat video. Tu lah. Tunjuk gambar dia. Saya nak yang ni Kak. Satu lah. Kira-kira. Nak kau? Boleh. Habis ke tak? Kenapa tu? Kulit paha. Boleh. Dia ada satu. Mami pun dah pening lah guys. Sebab dia guna bahasa Kelantan. Habis dah. Wifi kan Facebook ya. Mana Kak? Itulah korang naik kali masuk je Thailand, prepare SIM card guys. Dua cupak. Apa tu? Dua petak sampah. Susah juga tu nak hidup kat sini Imran. Kau lah paling susah sekali nak hidup kat sini Imran. Tom yum Tom yum bahasa Thailand tom yum tak? Tom yum. Tom yum tu. Ni apa ni? Ni? Ni sotong. Ni menu killer kat sini lah. Ada kuih kecil sikit lah. Ada. Maknanya kena tak? Oh, dah abang. Oh ni yang famous kat Talasi guys. Tu korang kalau mari Talasi, kita cuba guys. Kita dah abang. Dia ada bau yang apa ni? Bau yang spicy. Ya, sedap lah. Okey lah. Makan kau tu ada daging ke apa ni? Daging berasak. Daging betul harimau menangis lah. Dah. Sedap. Jangan dah. Beza dengan Kelantan. Betul. Sedap. Dah. Dah. Ni apa ni mati ke? Daging harimau menangis. Sedap nama aku. Habis pedas. Tak mau nak serang rasa dah. So ni Pedas tom yum. Mi ikut je lah. Pedas mak aku. Pedas lemuk-lemuk itu. Tak ada rasa lemuk.
Mami tak boleh tipu guys. Kalau tak sedap dia kata tak sedap. Tapi kalau buduk tu tak boleh apa tak. Ya. Pedahnya. Tapi tu yang best sebenarnya tom yum. Nampak kita Saya lebih. tak nak bedah ni saya ni. Aku tak ada bedah. Su makan pedas tak? Perlu kau bedah apa ni? Perlu ke bedah? Su tak Su bagi reaction sikit tu makan ni. Bismillah. Sedap. Pedas. Berlemak. Ya, mai hok betul. Tak molek. Pedas gila. Ya okey lah. Dia pedas tapi pedas yang bukan yang pedas bodoh gitu tau. Sudah ada rasa. Pedas ada rasa kan. Tak ke dia tom yum susu je guys. Sedap weh. Patut lah kedai ni ramai guys. Sedap guys. So guys ni daging lemak menangis tadi. So ni Mami Auli Su Zat ni bukan sedap. So ni dia nak try guys. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sebab ini tak ada pecah. Oh gila serius. Tom yum dia 10/10. Daging harimau Melangit ni 10/10 guys. Sedap tau. Ini makan apa tahu. Dia rasa macam berbeza gila dengan hot Malaysia punya. Tapi betul lah dia kata tadi. Kalau Malaysia ni dia pakai yang perencah dah, yang instant dah. Kalau sini dia start daripada A sampai Z guys masak. So guys snack ni dia nak try sotong. Ni sotong apa guys? Betul manis. Sotong manis. Ini tak silap dia guna bawang putih tau. So ada air tu tu. Ni guys. Betul manis. Oh ya ke? So jom kita try guys. Say. Sotong ni sedap je. Cuma dia rasa dia tak boleh nak lupa rasa tom yum dan juga daging harimau menangis guys. Sotong ni okey je, boleh makan je. Cuma dia boleh rasa lah dekat. Dia sedap tapi dekat Malaysia tu kita boleh rasa level dia begini. Tapi kalau untuk tom yum dan juga daging harimau menangis tu memang solid guys, serius. Sedap gila. Kalau Malaysia boleh buat gini memang solid lah. Serius guys, tom yum dia tu paling sedap guys. Ini Seumur hidup dia 25 tahun ni Ada muka. dia rasa tom yum ni paling sedap. Mereka jujur ni. Seumur hidup kami ni tom yum paling sedap kami makan. Serius. Dah sikit tak. No doubt lah. Tak makan. So ya, kita akan repeat lagi kita ni. Sebab dia next time dia nak okey, try. nanti kita nak kita kat kita boleh nak flight di sini masih. Yes. Tapi kita tengah awal lah go motor baru. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste. So guys, update sekarang dah pukul 2.30 petang dah. And tadi kita orang dah settle dah solat semua dekat surau Talasi tu. And ni on the way nak balik ke Pekai Bandar Ratiwat. Sebelum kita pergi Pitang Market tu, Mami and the gang dia orang nak singgah satu kedai kosmetik tu guys. So jom kita masuk guys, kita tengok apa yang ada. Walaupun to be honest dia tak minat dapat kedai-kedai gini. Tapi tu lah, sebab Mami nak berhenti so kita berhenti lah guys. Kita tengok apa yang ada guys. Wow, nama kedai dia Dina Club. Kedai sabun daya guys, korang berhenti. Protek pun ada sini guys. Mami cari apa sini? Tengok guys. Geng-geng wanita minat guys tempat-tempat kedai kosmetik gini. Guys, ni dia pusing-pusing ni. Tak tahu nak buat apa dah lah ni guys. Tu guys, inilah kedai tadi guys. Kedai yang kita orang berhenti tadi. Dia tak sure nama dia ke apa sebab dia tulis bahasa Thailand. Tapi dia rasa tadi ni kedai ni antara yang kedai famous juga untuk kosmetik and perfume guys. Sebab kalau korang perasan dekat area perfume tadi tu banyak sebenarnya dia orang punya display guys. So guys, update sekarang kita orang dah sampai dekat Pitang Market. So Pitang Market ni kalau tak silap dia macam pasar guys. Cuma dia ada hall untuk makan and dia friendly sikit lah untuk kita orang jalan-jalan guys. So jom kita pusing sini, kita tengok apa yang ada kat sini guys. Jom let's go guys.
guys, kalau korang nak tahu, Mami and the gang ni, dia orang ni hantu Croc guys. So hari tu dekat kamera pun dia ada beli Croc juga. Tapi tu lah guys, beli dekat kamera itu saiz yang sebelah kanan 30 lebih, 31. Yang saiz sebelah kiri 32 guys. Apa? Gigi. Alah, lah je letak kaki. Jalan dia tu dia tak kaki ni. Bagai-bagai tak kaki. Bagi second dia oleh. Sudahlah. So guys, ni dia orang ni lama dah spend masa sini. Di Mesh Cost ni mungkin tinggi lah di Mesh Cost guys. Tapi lawa guys, dia punya Croc korang tengok guys. Dengan harga 190 baht je. Tengok Croc ni. Anggaran lebih kurang dalam 20 lebih kot, 23 24 ringgit guys. Tahu raya Malay. 250 boleh? Oh gitu lah, ni tak harga kan. Gitu minta kurang rasa. Jauh raya Malay 3 Yang ni tak royak ke apa? Minta tak kurang. Nanti kita ingat sini ni. Ada ni. Kat luar ni. Ni. Dia kan ni yo. Tapi macam kecil sikit dia. Starting Mungkin design tu. baby ni. Berbudak. Tambah size. Guys, dia orang tengah nego guys untuk dapat ke Croc dengan harga jackpot. Ni muka-muka jackpot guys. Tengok. Ni guys, ketua minta jackpot guys, minta kurang. Sia ke kat dia pening ni harga nak bagi berapa ni. Guys, tengok guys. Ni dah berapa harga ni kak? 209 lipas. Lepas tu dia jadi ingat 10 kot stay. 10 kot sate. Jadi kalau sausage dia 10 teh 80 mil. Jadi 290 290. tambah dengan 3 lapis nilai guys. Banyak hit di match guys. Tapi tu guys, mari beli dekat atas sebab dia kata ratus, jadi tiba-tiba rasa macam mahal pula. 370 mil. Kalau convert ringgit apa Tak, kalau convert ringgit apa tak? Don't know. Ni dia rasa mungkin dalam 40 ringgit tu guys. So guys, ni nak beritahu yang Vita Market ni best guys sebenarnya, tapi tu lah sebab sekarang cuaca panas gila. So tengah ni tak boleh nak guna guys. Dia rasa lah malam mungkin best kat tengah ni. Sebab malam-malam dia rasa memang sedap lah, memang best lah sini. Korang beli makanan tepi-tepi and lepak outdoor kat sini guys. Kat tengah tu pula dia ada rumput macam padang guys. So sini kalau malam dia confirm memang best. Tapi macam tu guys, sekarang dalam pukul 3 petang, panas guys, menggelegak kepala. Guys, Jain kata ni best guys, tapi tak buka lagi lah. Taiyaki, sepatutnya takoyaki lah. Ke hot ni lain. Cik kata hot ni ikan guys. Salad. Air? Dia ada 3 rasa. Okey. Ada susu, susu madu, lepas tu air madu. Ada coklat. Mana sedap? Biasa yang membeli susu lah. Susu lah? Susu lah? Mani biasa. Aku yang mana? Mana? Guys, tadi dia jalan-jalan, dia nampak 60 ni, dia ingat cukup lah sila yang kita orang ada guys. Lepas tu belilah air. Kita orang plan sebab nak habiskan sila ni, punya tak cukup guys. Terpaksa bagi yang ketah kok. Dah lah aku duk sorok ni tau. Aku buat dekat cukup duk beli. Lepas tu jangan cukup aku dah. Dia kata tak cukup ni dia. Guys, selepas dia kena kat avocado tadi, benda yang lucu. So ni Jain nak ajar cara nak guna duit sebenar guys. Ni berapa? Ni 20 baht. Okey, 20 baht. 10. 5. Sama. Oh, okey 25, 2.5 ni. Oh, untuk air? Air panas sahur ni golok. Oh, ni sedap yang wayak Dia kata ni sedap guys. Ada nak. Usaha ayah aku beli ni mahal ni berapa baht? Antara air Oh. Aku ingat kau air aku beli tu murah. Imran kata ni sedap guys. Ni nanas. Nanas ha? Oh ni orange. Ni orange. Wow. Air pun ni. Air boros Guys, tengok sikit boleh ke? Nak tengok sikit boleh? Boleh. Oh. Ni famous kat Thailand Bukan dah ni. Oh, banyak. Apa bang? Mata kucing. Longan betul lah. Tu kucing. Tapi ni nak habis dah.
Rezeki kan rezeki. Ni mami beli apa ni? Ulet. Oh, yang kau beli nasi ulet. Rasa berdiri. Oh, ni boleh masuk sendiri tak? Oh guys, dia ada laksa ni guys, laksa Thailand. Guys, tadi Imran dia beli nenas and kita beli sedap gila. So ni Auni guys, dia nak try beli longan guys. Uncle, nombor 1 paling sedap. Paling sedap paling laku. Paling laku guys. Jom kita tengok. Okay, guys, jom kita tengok Auni beli. Boleh Longan. Boleh. Yang tu tak boleh second. Yang ni boleh second. Sudah ramai kan? Kat situ lah. Ini second. Dia bayar tak apa. 25 saja nak lagi. Oh, 3 ya itu. Tahu. Guys, Yang TV tu. Wah. pengguna MEE guys. Macam Ya. tu tak takut. Habis. Habis 2 M. Su pakai bank apa? Saya. Tak ada Maybank. Maybank pun ada deh. Oh, ada. Okay. Yang su balik. Good. Dengan dia slide. Guys, tadi dia try air jaing. Air denah dia memang 10 per 10. Guys, kita tengok guys, macam mana rasa air longan. Mata kucing. Nah, yeah. Number 1 in Thailand, number 1. You number 2. Try. Sudah. Mami tak pernah try guys. Macam air mata kucing. No. Good. Sebab aku beli buah mata kucing kan. Serius? Okay. Mana? Okay. Kau sudah try ni pula. Ni hak ni. Tapi ni sedap kok. Sedap memang bisa kan dia kata sedap kau tak punya kerja bola dulu. Macam sedap kok. Habis lah. Longan kau ni. Sedap mata kucing. Iyalah longan mata kucing. Oh. Mata kucing. You serious? Ais avocado. Ni guys, nama kedai dia Song Rao guys. Ni kedai. Sedap tak? Oh, gitu. So guys, Imran terhibur pula terliur pulut durian guys. Dekat Kelantan tak makan pun pulut durian guys. Alhamdulillah, kita dah pusing habis dah. Pitang market ni. So far sini best guys. Tempat kalau korang nak mari makan-makan gitu, dia rasa sini best. So yeah. Sekarang dah pukul 4 petang dah. And kita akan plan nak pergi dekat 7-Eleven dan juga Amazon Cafe. So sebelum tu kita pun habis lebih kena yang kita beli kat Pitang guys. Jangan kata murah guys, dia beli pulut durian 60 baht, lebih kurang dalam RM7 kan. Murah lah. Dia kata murah lah kalau dekat tempat kita mungkin tak boleh. Dah belah kali 2 Ya. Tapi rasa dia mungkin sedap guys. Ni kita orang lepak sini ni nak habiskan makanan lah guys. Sebab dalam kereta kita tu banyak dah makanan. Panibang So- baru ya. Tapi pembelian paling baik hari ni dekat pasar Pintang ni, dia rasa ni Aidan Najaing. Serius. So guys, ni kita akan plan nak pergi kedai tepung buku tu guys. Harap-harapnya ada lagi dah tepung buku sebab sekarang ni kalau waktu Malaysia ni dah pukul 5 petang guys. So harap-harapnya guys ada lagi lah tepung buku ni. Sebab kalau ikutkan kita punya itinerary, sepatutnya kedai ni kita pergi pagi guys. Tadi tak sempat. So decide untuk pagi petang guys. Mana kuih yang sedap tu? Ha? Dia juga ada mana seli kumis tu. Sedap ke guys? Sedap ke? Macam biasa je. Aku beli rare ya. Dia orang kata sini kena beli yang rare-rare guys. Yang susah nak dapat dekat Malaysia. So ni contoh yang rare guys dia rayak. Alhamdulillah kita dah settle dah dekat Naratiwat. So ni kita orang on the way nak pergi ke border Golok. And kita orang plan juga lagi nak berhenti dekat Amazon Cafe dan juga 7-Eleven guys. Sebab dekat tengah-tengah perjalanan nanti ada satu 7-Eleven tu, tak silap dia dekat dengan pam minyak. And dekat situ juga ada Amazon Cafe. So sambil-sambil kita beli barang dekat 7-Eleven, kita akan try kopi Amazon guys. Sebab Amazon Coffee ni one of famous coffee shop dekat Thailand. So sambil-sambil kita kat sini, why not guys kita try. Kita berhenti kejap sebabnya ada satu kedai keropok yang famous juga dekat perjalanan ni. So jom kita pergi tengok dia beli apa. Yang mana yang?
Ni ya. Uish, murah. RM6. Guys, satu plastik ni RM7 guys. Lebih kaya RM7 ya. RM7 ya. Murah lah. Dah try ni? Tak ada try? Tanya dia. Tak ada sampel tak? Ada nak. Oh ada. Oh ada. Beli dulu baru try. Ni curi. Guys. Ni beli tak? Yang ni beli? Lah kita kan dah beli dulu baru try. Pelik tu kan biasa try dulu baru beli. Sedap. Kat saya tengok dekat TikTok ada yang keropok warna biru, plastik biru. Sini dah. Ini ke? Yang kalau pilih dia duduk belakang tu. Oh iya ke? Oh. Oh. Ni 50. Waktu ni pula. Ni 40. Tak apa ya. Guys, mami kita tengok belakang ingat kena apa guys. So guys, update sekarang dah pukul 6 waktu Malaysia. So alhamdulillah kita dah settle dah solat asar dekat PTT station ni. And ya, kebetulan juga dekat PTT station ni ada Amazon Cafe and ada juga 7-Eleven guys. So ya, kita orang punya last stop lah. So jom dia bawa korang, kita jalan-jalan, kita masuk cafe Amazon Narathiwat dulu guys. Jom, let's go. And yang bagus ni guys, dia dah buat dah recommend menu. So mungkin ni dia orang punya best seller guys. PT kita try dekat 7E lah. Sebab yang Brian kata 7E lagi solid hati. Korang order apa guys? White chocolate macchiato. Ha? White chocolate macchiato. White chocolate macchiato. Su? Tengah fikir lagi. Oh. Ni? Ni sebenarnya oh lah guys, 10 je. Sedap. Ini sedap je. Yang ni very yang. Strawberry cheesecake frame. Ya. Mula-mula air sedap tu jangan kalau air tu jangan sedap ke tak je kan. Hidup pun kena gini lah. So guys, kita dah settle dah order dekat Amazon Cafe Narathiwat ni. So jom kita pilih tempat guys. Kita lepak lekon dulu lah sebelum kita tolak balik lagi. Kita orang tadi lepas solat asar tu cuaca sekarang panas. So boleh tahan lah berpeluh kat luar guys. And tiba-tiba masuk dalam ni rasa sejuk guys. Oh guys, ni in brand dia convert harga apa tadi? Freight kan? Strawberry freight. Strawberry freight ni tengok. Dapat RM9 guys segelas. Freight murah tau. Amazon Cafe dekat Narathiwat ni, dekat PTT station ni dia kecil sikit lah daripada yang kita plan awal tu. So tapi nice je sebab dia punya decoration and suasana dia best lah guys. Apalah guys, korang layan dulu B-roll Amazon Cafe PTT station Narathiwat guys. Enjoy. Susah ambil macam ni. Ni ambil. Dia pakai tisu guys, dia pakai tisu guys. Boleh ambil sebagai idea ni guys. Dia mau punya add-on Dua add-on Dia mau add-on ke apa ni? Tahu kan apa kasih? Tengok ni guys. Dia kaya di market. Wah, jom lagi ni. Guys, macam biasa tadi Talasi kena tunggu lagi ambil gambar. Sama petang pun sama kena ambil gambar. Ni Amazon Cafe bersama guys. Kami berdua ni kekeringan kosong di sini. Oh, tak ingat halkom dia tu dah kering sangat dah guys. Tapi itulah tengok belakang dia ni. Dia ni buat apa guys? Asal dia ada juga. Kan dia kita ni makan kat sini kau tu 4,000 seorang. Oh, kira guys. Lain belanja. Oh, iya je. Okey yang boleh tambah simbol dia. Sekarang orang tin tu dia ambil gambar. Dia tunggu cantik nak ambil gambar. Sedap. Ca. Oh, air balik add-on lah guys. Oh, nama gapo? Habis tu rekomend
banyak tu. Dia kata green tea tambah macam freak atas. Dah hotel kan Zahid 475 ada 470. 5 kok. 50 bak. 5 bak apa ke? 5 bak ke? 5 sen ada. Mana je ni? Halal. Terima kasih. Halal lah. Suri apa? Halal suwi sama 47? 480 suwi. 4 lebih lah. Oh dia 70. Jadi partner suri. Suri. Oh bagus modal tu. Ha? Suwi 500. Oh sudah Dia tak. 20 Jadi su lebih lah. Su lebih 3 bayar kan? Sama ya benar. Kita Jajak. Kita tak rugi. Apa dia kat sini? Sing me a sweet song, whispered on the breeze. Sit down beside me in an old memory. So guys, kita orang plan nak pergi dekat 7-In ya guys. So ya. Before balik ni kita nak pergi sini kok. So macam biasa guys, kalau korang mari Thailand, rugi lah kalau korang tak singgah dekat dia punya 7-E guys. Sebab 7-E dia orang ni best lah, makan dia best. Cuma harap-harap mami beli tak macam lah guys. Sebab kita sekarang dah ada lebih kurang bawah 1000 baht rasanya. Harap-harap cukup lah guys. Lebih kurang 900 baht kita ada. So je. So, kita tak ada. Nampak gayanya guys, dekat 7-In ni dia rasa dia kena ikut mami guys. Sebab takut mami overspend. Kita tak ada cash guys. Tapi Jain dah tawar tadi, dia kata kalau nak pinjam duit, hello. Sebab dia ada banyak cash. So guys, dekat 7-In ni yang dia tahu, dia punya tent yang best guys. Stay apa ni, milk tea ni guys. Ni. Ni orang kata yang famous lah dekat sini guys. And 3 ni pun rasanya sedap. Tapi taklah, dia tengok dekat TikTok ramai yang recommend guys milk tea dia orang. Tapi tu lah guys, kita baru je settle dekat Amazon tadi. Tapi macam kalau tak beli rugi juga tau. Jari-jari dah masuk sini. So kita tengok macam mana lagi. Aku dah duit sini. Mu suruh lah. Tak ada duit. Tiga biasa. Tak yuk, kau apa sama mami? Guys, kita orang ada tak sampai 1000 baht je guys. Cukup awak ni. Air tu sedap kan? Beres lah yang ni. Selok dah aku. Ni sedap kan? Serius. Jolo je aing. Yalah. Bahaya guys bawa dia ni guys. Sebab dia ni recommend ke bukan. Siut lah. Cash dah tak ada ni. Serius guys, dia tengah risau ni guys. Dia tengah risau ni sebab kita orang punya cash ni tak sampai 1000 baht dia. So guys, Imran kata milk tea dia dah habis dah. Tapi ni pun sedap juga. Tapi kalau nak try milk tea mak, dia mau milk tea tak? Teh milk tea. Boleh kita rasa lagi. Banyak lagi untuk jumpa. Ya. Gila ada mami lagi. Masalahnya guys, Jain dah kata dah kat dia orang ni yang sini ni saya video kurang makan ni. Hon ni tengok habis belakang yang ambil. Tak ada gear kau. Tengok ni kosong. Di sini seorang yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ya Allah. Stoklah mami. Ya Allah. Sarawak. Beres dah lah set dia. Kak bila dulu duit 1000. Cukup tu. Ni cukup 800 ni guys. Sedap ni. Tengok, cok ke apa? Dia ni sedap ni. Tengok colek pau lagi guys. Ini sedap ni. Serius sedap ni. Kau rasa halal ni? Halal. Harap halal. Ni tengok muka ayat halal. Kalau haram korang komen kat bawah. Mana? Kau mahu tak halal? Tepi ya. Ni tengok. Dalam satu bakul ni guys. Ni je yang dia punya guys. Lain ni tak ada pun. Allah. Kau ni tak ada gear. Salah dia ni suruh orang ambil tu sedap ni. Sedap dia tak kosong lagi. Tanya. Kak ini tak aku yang saya. Ambil. Nanti ya. Okey.
Sis, duit banyak oh. Duit banyak lagi. Si duit tengah banyak lagi oh. Tengah Zak. Banyak beli. Zak belanja. Korang kena ingat guys, duit tak banyak dia guys. Masalahnya dia orang buat 7E Thailand ni macam dekat Malaysia guys. Sini debit card boleh guna. Oh, ni 28 baht. 28 baht dalam RM3 lebih lah 3 setengah. Kalau Malaysia nayar dia. So double go ah. Malaysia Yahudi. Ni gelah tak ibah tu benar. Lepas tu? Nak tanya je lah boleh ke nak bayar tapping saja. Betul kan? Cute eh. Ada 7E tak? Masalah item ni tak ada. Ada Tapi Loser. Guys, habis guys modal hari ni guys. Total damage kita agak teruk guys. Ni mungkin tu bukan total damage ni mungkin total loss guys. Guys, duit cukup. Tak ni. Sampai 20 je. 20. Tiga ni je. Last. Yang ni risau ni guys. Kita guys sekarang modal bawah 1000 baht je guys. Cukup ada bawah 1000 baht. Nak tengok dia orang ni tak ikut duit berhutang lagi. 2 lapar lah. Okey lah 3 tu. Kalau 30 lebih ni. Hampir dah 2. Balance nanti bagi mami lah tu dah. 350. Oh guys. Oh guys. Kat influencer ni. Keraming. Yang ni kita risau sebab duit kita kan tak banyak ni. Ya. Okey lah, 50 okey lah. Okey lah untuk 2 orang. Okey lah. Tak ada 2 baru je dia guys. Oh. 5 tu. Ada. Guys, jom kita tengok berapa tu. Okey lah, 1 lebih baru. Tak apa separuh lagi guys. Macam mana ni guys, tak apa separuh. Hai, kenal ni. Pinjam lalu. Pada ini lebih. Kak betul je kata kalau 7E sini boleh beli online. Kalau orang sini beli online 7E betul. Dan telefon order. Oh, you kena ada. Lepas tu dia hantar. Kalau Malaysia, kalau Malaysia tak ada. Pakai dia nak cak bawa depan lagi kau. dengan atas cabai golok. Oh, cabai golok ah. Kalau Cik dekat ni. Oh, kena je. Tabah. Tabah sokong. Dia orang tepi cabai golok. Kita kan Boleh su kau. Berapa ni? Oh, alhamdulillah ada balance lagi guys. Jom kita tengok mami geti tak guys. Bayar. Tadi Ini 50 je. Tadi dia call. Jom. 5. Oh, banyak. Pakai je. Oh, siap apa? Boleh? Ambil ke sini. Oh, terima kasih kak. Ada puluh-puluh. Kak, Tengok ke tak? akak dia cari 10 kod tu paling ni guys. Sebab dia panggil benda skill ni. Pegang. Oh, ya ke? Dah kak, terima kasih lah. Abu umur dah guys. Oh, sipil lagi. Kak kata kan kak, tepek ni? Dapat dia mari. So guys, update sekarang dah pukul 7.40 hotel guys. Waktu Malaysia. So sini lebih kurang 40 lah guys. Sebab Thailand kan dia lambat saja daripada Malaysia. So sepatutnya guys kita dekat border atau panjang ni sepatutnya. Tapi disebabkan tadi 7E tadi kan dia orang tak ada nak beli dia punya milk tea. So last 7E sebelum masuk border ni dia orang nak singgah juga guys. Tadi dia mengalah sebenarnya. Tapi dia kata dia orang nak singgah juga untuk dapatkan milk tea tu. Jom kita tengok cukup ke duit dia orang guys. Sebab saya tahu dia balance tak banyak tu. Tengok macam mana cukup ke tak. Ni lah budak ni lah ada ajak ni guys. So guys, alhamdulillah 7E ni masih ada lagi guys. Dia orang punya milk tea ni guys. So sebenarnya dia tak tahu berapa harga untuk milk tea ni. Oh betul lah guys. Ni harga dia kot 26 baht untuk segelas air guys. Ni lebih kurang dalam RM3 guys. Maksudnya murah lah guys. Mahal kira tu. Oh, ada. Ada kut ni. Memang nak auto Jepot saya. Tukar duit dah auto Jepot. Oh 3 gelas guys. Dia siapa pergi? Ni patutlah ni formu ambil 3 sedap tu. Ni kita akan ambil 2 milk tea dan 1 coklat ni guys. Ni boleh tambah kita. Cukup. So jom kita pergi bayar guys. Cukup ke tak duit kita ni? Dan guys untuk 3 gelas teh milk tea tadi. Nampak guys.
Harga dia 78 baht guys. So kalau convert RM10 lebih tau. Tak sampai RM10 guys untuk 3 gelas ni. So bagi dia murah guys. Betul tak? Tapi tu lah, kita sekarang ada berapa tahu yang kira balance tu? 200, 250, 270 guys. Harap-harap cukup lah sekali dengan tu. 157. Ada member. So far Alhamdulillah kita punya spending hari ni tak perlu tambah guys. So ya, dia rasa 800 baht banyak, boleh spend banyak dekat 7E di Thailand guys. So guys, dia akan tengok habis cash shilling. Jangan berani guys. So guys, Alhamdulillah kita dah settle dah dekat 7E di Thailand. And next ni kita nak pergi border guys. Kita nak pergi settle apa yang patut and masuk Rantai Panjang, balik guys. So guys, update sekarang dah pukul 10.30 malam waktu Malaysia. So kita dah settle dah dekat border Thailand. And ni kita nak masuk border dekat Rantai Panjang. So ya, happy guys hari ni, Alhamdulillah. Banyak benda yang kita orang buat, aktiviti. So kita akan repeat kot, insyaAllah kalau ada rezeki dan masa yang sesuai, kita akan repeat lagi journey ni. So ya, best lah guys, best lah. So apa pun dia nak ucap thank you untuk orang yang tengok video ni sampai habis. So ya guys, see you guys on the next video. Bye bye.